Satu benda je, PTPTN tak patut bagi pinjaman ni dekat T20. Dia orang dah ada kewangan yang cukup. The recycle of money tu, the process of money bila nak bagi dekat siapa tu should stop at the T20 punya area. The B40 and M40, yes. Bila B40 dengan M40 ni ada opportunity untuk nak access funds yang diberi oleh kerajaan ni, is much more easier, and kemungkinan lah diorang akan rasa bersyukur. Satu, sebab kita tak tahu orang-orang yang kita nak develop ni macam mana. Kadang-kadang orang yang B40 ni boleh terus mengambil langkah yang besar untuk menjadi seorang yang lagi hebat. Daripada situ diorang akan tahu diorang pernah susah, dengan bila diorang progress dengan kerja, work hard, you will be able to help the needy pula. Daripada situ, kalau tidak memang sampai bila-bila lah B40 punya orang ni, dia akan kecam, lepas tu dia cakap tak ada opportunity, cannot be that way. Tapi sebab biasalah, sebagai rakyat Malaysia ni, kita ada setengah yang sanggup macam memberi balik kepada negara kan. Ada yang setengah buat apa nak bagi balik, they don't give me anything or whatever. Dia orang akan ada je complain tu. Ada sentiment, that kind of sentiment. It's very macam unfortunate yang setengah orang daripada the top 1% lah dekat Malaysia ni, dia orang tak nak bantu dengan cara yang betul. Sebab bagi dia orang tak dapat benefit apa-apa. They don't see the future development for the recyclation of the economics in Malaysia. Yang tu satu benda yang I find it, not everybody boleh fikir macam tu. As an aristocrat kan, sombong, bongkak, tapi I have money, I can do anything with money, money equals power. It's true, money equals power, but how far are you willing to abuse it? That means you're not a nice person.